Belum. Mama. Mama. Kalau minta maaf, Mama. Kalau banyak sangat buat salah ke Mama, ke Papa. Kalau bukan anak yang baik, tolong maafkan Kak Long. Mama rindu sangat dekat Kak Long. Rindu sangat. Kak minta maaf dekat Mama. Hari-hari Mama maafkan anak-anak Mama. Kalau rindu Mama sangat-sangat. Kenapa terbalik kalau rindu? Mama pun dah lama tak temu Kak Long. Jom. Jom Papa yang sayang ya. Jom. Hei! Nama tak guna kan? Kau ni apa hal? Kau apa hal tanya aku? Kau yang bermasalah sekarang ni. You explain. Kau diam. Kau suruh aku dekat dengan Mara. Kau suruh aku kahwin dengan dia, lepas tu ceraikan dia supaya kau boleh kahwin dengan dia balik kan? Memang tak guna, Fik. Kau nak aku jadi Cina buta kau? Aku setuju buat kerja gila kau sebab aku nak cari awet Paris aku. Rupanya dia dah mati. Kau tipu aku, Fik! Kejap, bro. Kejap. Rizky suruh saya jumpa awak. Sebab apa pula? Rizky minta tolong saya sampaikan ucapan terima kasih dekat awak. Sebab awak dah tolong aturkan plan masa Kelangkawi hari tu. Cuma itulah kan? Dah memang bukan jodoh diorang. So nak buat macam mana? So dia wakilkan awak untuk jumpa saya sebab dia malu lepas apa yang dah jadi hari tu, ha? No. Dia dah fly pergi UK. Hah? Bila? Sehari lepas saya balik dari Langkawi.